Hai guys, saya K dari Motocolor Series. Okey, untuk video kali ni kita akan tunjukkan satu lagi special color daripada Motocolors, iaitu 3D Rainbow guys. Untuk cover ni kita akan spray dia dengan menggunakan color 3D Rose Pink. Dia punya code color adalah MRB17. Okey, so kita akan tengok dia punya proses. Kalau dekat kita punya katalog ni dah ada dia punya cara-cara dah. First kali kita gosok guna sandpaper. Then kita akan gunakan AK0990 Grease and Wax Remover untuk kita buang segala habuk, kesan minyak atau dan sebagainya lah. Selepas kita dah cuci, kita dah lap guna Grease and Wax Remover, kita akan gunakan 2K primer daripada Aika. So kita dah siapkan primer. So keadaan permukaan barang pun dah licin sekata. Sekarang kita tiba masanya untuk kita naikkan dia punya color lah. So color ni dia ada dua step, dia ada ground coat dan juga base coat. So first step ni kita akan masukkan dia punya ground coat terlebih dahulu guys. Okay, stay tune. Okay guys, kita sekarang dah nak masukkan dia punya ground coat untuk color rose pink rainbow ni. Cara kita nak spray very simple lah. Make sure dia punya jarak antara barang dan spray kita tu 10 ke 15 cm. Jangan terlampau dekat. Okay, jangan terlampau jauh. Jangan stres. Warna makin hilang sekali spray terus nama pagarang tak payah tukar jimat budget. Okay guys, so ni adalah hasil kita spray. Ikut jarak yang betul, kita ikut step yang betul, baru layer yang pertama dia punya cat lekat dengan begitu baik sekali lah. Okay, so kita tengok hasil dia. Untuk layer yang pertama ni pun dia dah hampir tutup keseluruhan lah. So kita akan masuk second layer sebentar lagi. Kita akan biarkan dia kering dalam 10 ke 15 minit. Alright guys, sekarang kita dah selesai dah untuk layer yang pertama, dia punya ground coat. So kita dah tengok dah dekat